Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kita kita baca kitab Sabah lagi ni malam ni, dan kita cerita kisah Nabi SAW buat dakwah kepada 10 orang ramai. Dakwah Nabi kepada sekumpulan dakwah Nabi SAW kepada 10 orang ramai. Tapi saja dakwah Nabi SAW kepada orang ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma qina hikmatan syu'ina min ghadaini wa khairin alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma qina hikmatan syu'ina min ghadaini wa khairin alamin. Allahumma qina hikmatan syu'ina min ghadaini wa khairin alamin. Allahumma qina hikmatan syu'ina min ghadaini wa khairin alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kesini panjang sikit kan? Panjang lah. Dalam 20 minit lebih lah baca. Dakwah Nabi SAW kepada 10 orang ramai. Perbalahan pemuka Quraisy dengan Nabi SAW berkenaan dakwah baginda SAW terhadap mereka, dan jawapan baginda SAW kepada mereka. Kita itu ni dakwah Nabi SAW kepada 10 orang ramai. Perbalahan pemuka Quraisy dengan Nabi SAW berkenaan dakwah baginda SAW terhadap mereka, dan jawapan baginda SAW kepada mereka. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb, seorang lelaki daripada kabilah Abdudar, Abu Baktari, dari kabilah Bani Asad, Aswad bin Muttalib bin Asad, Zama'ah bin Aswad, Walid bin Mughirah, Abu Jahal bin Hisham, Abdullah bin Abu Umayyah bin Khalaf, As bin Wa'il, Nubaih bin Hajjaj, Sami serta Munabbah bin Hajjaj Sahmi, atau jumlah yang lebih atau kurang telah berhimpun di belakang Kaabah selepas tenggelamnya matahari. Sebagian daripada mereka berkata kepada sebagian yang lain, kamu hantarlah seorang untuk memanggil Muhammad, dan kemudian kamu berbincanglah secara terbuka dan bertekarlah dengan sehingga orang tahu kita telah berusaha habis-habisan. Lalu mereka pun menghantar seseorang memberitahu kepada Nabi SAW bahawa sesungguhnya pembesar-pembesar kaummu telah berkumpul untuk bincang dengan kamu. Dan telah baginda SAW datang kepada mereka dengan segera, dengan beranggapan bahawa fikiran mereka terhadap baginda SAW telah berubah. Sedangkan baginda SAW sangat-sangat harapkan hidayah untuk mereka dan amat inginkan tunjuk untuk mereka. Serta amat berat ke atas baginda SAW kerugian dan kemusnahan yang ditanggung oleh mereka. Baginda SAW
telah datang dan duduk bersama mereka, lalu mereka berkata, wahai Muhammad, sungguhnya kami telah putuskan orang memanggil kamu agar kamu dapat menasihati kamu, agar kami dapat menasihatkan kamu, supaya upaya kami hingga orang ramai meyakini bahawa kami telah berusaha habis-habisan ke atas kamu. Demi Allah, sesungguhnya kami tidak mengetahui mana-mana lelaki daripada kalangan orang Arab yang telah menyusahkan kaumnya lebih daripada kamu, menyusahkan kaummu. Sesungguhnya kamu telah mencaci datuk nenek mereka, kamu telah mengaibkan mereka, agama mereka, kamu telah mengaibkan agama mereka, kamu telah mengatakan orang-orang yang cerdik di kalangan mereka sebagai orang yang bodoh. Kamu telah mencerca Tuhan-Tuhan mereka, kamu telah pecah belahkan kesatuan mereka, malah tidak ada mana-mana keburukan kecuali kamu telah masukkan antara kami dengan kamu. Sekiranya kamu membuat perkara-perkara ini kerana inginkan harta, maka kami akan kumpulkan harta kami untuk kamu, sehingga kamu menjadi orang yang paling banyak harta dalam kalangan kami. Sekiranya kamu membawa perkara-perkara ini kerana inginkan kemuliaan dalam kalangan kami, maka kami akan menjadikan kamu ketua kami. Sekiranya kamu inginkan kerajaan, maka kami akan melantik kamu menjadi raja kami. Jika sekiranya apa-apa yang berlaku ke atas kamu, ini adalah kerana sapukan jin yang telah menguasai kamu, maka kami akan curahkan harta benda kami untuk mencari lautan untuk kamu, sehingga kamu akan sembuh daripadanya, ataupun kami dianggap tidak mampu lagi mengusir lautan untuk kamu, kerana orang memahami bahawa penyakit kamu tidak akan dapat dirawat lagi. Penyakit kamu tidak dapat dirawati lagi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada padaku apa-apa yang kamu katakan itu. Tidaklah aku bawa perkara-perkara itu kerana ingin mendapatkan harta benda kamu, tidak juga dapat mendapatkan kemuliaan dalam kalangan kamu, dan tidak juga kerana ingin menjadi raja kepada kamu. Tetapi Allah SWT telah uruskan aku sebagai Rasul kepada kamu, dan telah menurunkan kepadamu dan telah menurunkan kepadaku sebuah kitab, dan dia telah memerintahkan aku supaya menjadi pemberi berita gembira kepada orang yang taat dalam kalangan kamu, serta pemberi amalan kepada orang yang ingkar daripada kalangan kamu. Lalu aku telah sampaikan kepada kamu risalah Tuhanku, dan aku bersimpati dengan kamu serta inginkan kebaikan untuk kamu. Jika kamu semua menerima apa-apa yang aku bawakan ini, maka inilah keberuntungan kamu di dunia dan di akhirat. Namun jika kamu menolaknya, maka aku akan bersabar menunggu perintah Allah SWT, sehingga Allah SWT akan membuat keputusan setelah aku dan kamu semua. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, jika kamu tidak menerima daripada kami apa-apa yang kami telah bentangkan kepada kamu, maka kamu pun tahu bahawa tidak ada sesiapa dalam kalangan mereka manusia yang lebih sempit negeri mereka daripada kami. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, jika kamu tidak menerima daripada kami apa-apa yang kami telah
bentangan kepada kamu, maka kamu pun tahu bahawa tidak ada sesiapa dalam kalangan manusia yang lebih sepit negeri mereka daripada kami. Lebih sepit negeri mereka daripada kami. Yang lebih sedikit hartanya daripada kami. Dan tidak ada juga yang lebih teruk daripada kami. Lantaran itu, kamu mintalah daripada Tuhan yang telah mengutus kamu agar dia menggerakkan bukit-bukit yang menyempitkan kami ini jauh daripada kami, supaya dia meluaskan negeri kami, dan agar dia mengalirkan di sini sungai-sungai seperti sungai di Iraq dan Syam. Mintalah juga agar dia membangkitkan kembali orang-orang yang telah mati daripada kalangan datuk nenek kami. Dan hendaklah salah daripada orang-orang yang dibangkitkan itu ialah Kisai bin Kilab, kerana dia ialah seorang pemimpin yang benar. Lalu kami boleh bertanya daripada mereka, itu apakah perkara yang kamu katakan ini benar? Itu benar ataupun tidak betul, ataupun batil? Apakah perkara kamu katakan ini itu benar ataupun batil? Jika kamu lakukan apa-apa yang kami minta daripadamu ini, dan orang-orang dibangkitkan itu membenarkan kamu, maka kami juga akan membenarkan kamu. Dan dengannya kami mengetahui kedudukan kamu di sisi Allah Taala. Dan sesungguhnya Allah Taala telah mengutuskan kamu sebagai Rasul, sebagaimana yang kamu katakan. Rasulullah SAW menjawab kepada mereka, Tidaklah aku diutuskan untuk membawa perkara sedemikian. Aku hanya datang kepada kamu dengan membawa apa-apa Allah telah utuskan aku membawanya. Aku telah sampaikan kepada kamu apa-apa yang Allah telah utuskan aku membawanya kepada kamu. Jika kamu menerima, maka itu ialah keberuntungan kamu di dunia dan akhirat. Sekiranya kamu menolaknya, maka aku bersabar menunggu perintah Allah Taala sehingga dia membuat keputusan di antara aku dan kamu. Pemuka Quraisy berkata, jika kamu tidak akan lakukan permintaan kami ini, maka sekurang-kurangnya ambillah sesuatu untuk diri kamu sendiri. Maka mintalah daripada Tuhan kamu agar dia mengutuskan untuk kamu malaikat yang akan membenarkan kamu atas apa-apa yang kamu katakan. Dan malaikat itu menjawab, tolong kami tentang kamu. Kamu juga mintalah daripadanya agar dia menjadi untuk kamu. Kamu juga mintalah daripadanya agar dia menjadikan untuk kamu kebun-kebun, khazanah-khazanah, ini istana-istana daripada emas dan perak, dan dia menjadikan kamu kaya dengan benda-benda itu sehingga kamu tidak perlu lagi kepada apa-apa yang kami lihat. Kamu mencari-cari, yakni rezeki. Yang antara itu kamu terpaksa berada di pasar-pasar mendapat rezeki, sebagaimana kamu juga mendapatkannya, supaya kami mengetahui kelebihan kedudukan kamu di sisi Tuhan kamu. Sekiranya benar kamu seorang Rasul sebagaimana yang kamu dakwakan, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, Aku tidak akan lakukan sedemikian. Tidaklah aku akan meminta semua itu daripada Tuhanku, dan tidaklah aku diutuskan kepada kamu untuk itu. Tetapi Allah telah mengutuskan aku sebagai pemberi berita gembira dan pemberi amaran
Jika kamu menerima apa-apa yang aku bawa untuk kamu, maka itulah tuah kamu di dunia dan di akhirat. Sebaliknya jika kamu menolaknya, maka aku akan bersabar menunggu perintah Allah SWT sehingga dia membuat keputusan di antara aku dan kamu. Mereka berkata lagi, jika demikian, kamu runtuhkanlah langit sebagaimana yang kamu dakwakan bahawa Tuhan kamu mampu melakukan demikian. Jika dia kendaki, kamu tidak akan beriman. Kami tidak akan beriman dengan kamu sehinggalah kamu lakukan demikian. Atas Rasulullah SAW berkata kepada mereka, itu terserah kepada Allah SWT. Jika dia inginkan, maka dia akan lakukan kepada kamu sedemikian. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, apakah Tuhan kamu tidak mengetahui bahawa sesungguhnya kami akan duduk bersama kamu dan kami akan bertanya kepadamu tentang apa-apa yang kami telah tanyakan ini. Kemudian kami akan minta daripada kamu apa-apa yang kamu mintakan. Lalu dia memberi tumpuan kepada kamu dan mengajarkan kamu apa-apa yang patut kamu katakan untuk menjawab pertanyaan kami. Dan dia juga memberitahu kamu perkara yang dia akan lakukan terhadap kami apabila kamu tidak menerima apa daripada kamu, apa-apa yang kamu telah bawa kepada kami. Sebenarnya telah sampai berita kepada kami bahawa yang mengajar kamu ialah seorang lelaki dari Yamamah yang bernama Rahman. Sungguhnya kami tidak akan beriman dengan Rahman selama-lamanya. Kami telah banyak memberi peluang kepada kamu, maka sekarang kamu tidak ada apa-apa alasan lagi. Demi Allah, kami tidak akan membiarkan kamu bersama apa-apa yang kamu telah lakukan terhadap kami. Lantaran itu, kami akan mengambil tindakan balas terhadap kamu sehingga kami membinasakan kamu atau kamu membinasakan kami. Salah seorang daripada mereka berkata, kami menyembah para malaikat. Mereka ialah anak-anak perempuan Allah SWT. Seorang lain pula berkata, kami tidak akan percayakan kamu sehingga kamu mendatangkan Allah SWT dan para malaikatnya nampak jelas kepada kami. Apabila mereka mengatakan demikian, baginda SAW pun bangun untuk meninggalkan mereka. Lantas Abdullah bin Abi Umayyah, sepupu baginda SAW, anak kepada ibu saudara baginda SAW, sebelah ayah iaitu Atikah binti Abdul Muttalib, juga turut bangun bersama baginda SAW. Lantas dia berkata, wahai Muhammad, kamu telah bentangkan kepada kami. Wahai Muhammad, kamu telah bentangkan kepada kamu permintaan mereka dan kamu tidak menerimanya. Kemudian mereka meminta daripada kamu beberapa perkara untuk manfaat mereka, supaya melalui perkara-perkara itu mereka dapat mengetahui kedudukan kamu di sisi Allah SWT. Tetapi itu pun kamu tidak lakukan. Kemudian mereka minta kamu meninggalkan azab yang kamu telah menakut-nakutkan mereka dengannya. Demi Allah, aku tidak beriman dengan kamu selama-lamanya. Sehinggalah kamu membuat satu tangga naik ke langit dan kamu memanjatnya sambil aku melihat kamu naik. Sehinggalah kami sampai ke langit dan kamu membawa pulang lambaran
yang terbuka dan bersama kami dan bersama kamu. Lambaran terbuka dan bersama kamu. Ada 4 orang malaikat yang memberi persaksian bahawa kamu ialah sebagaimana yang kamu katakan. Demi Allah, jika kamu melakukan demikian pun, aku yakin bahawa aku tidak akan membenarkan kamu. Setelah berkata demikian, dia telah meninggalkan Rasulullah SAW. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah kembali kepada keluarganya dalam keadaan amat sedih dan duka cita kerana 2 perkara. Pertama, kerana tidak tercapainya harapan hidayah yang baginda Sallallahu Alaihi Wasallam amat inginkan terhadap mereka ketika mereka memanggil baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua ialah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam melihat bahawa mereka makin jauh daripada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah doakan sebelah sikit dakwah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam pada kaumnya. Dakwah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pemuka-pemuka Quraisy. Pembalahan pemuka-pemuka Quraisy dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dakwah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka dan jawapan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. InsyaAllah apa yang kita dengar kita ambil kibar dan tempat-tempat kepada orang lain. Kita cukup dengan tasbih kepada Allah dan lebih berkenal kita. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah makhlukat Nabi Muhammad Salihah Tuhan subhanahu Tuhan subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.